Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Macam biasalah, aku punya breakfast kalau ke utara ni memang dekat Tudia Pak Tam. So tadi isi dekat Petronas Bukit Ramang Putra full. Sampai sini berapa kilo Kita tengok map lah. Sebab ramai yang tanya satu kilo berapa ringgit. Aku pun jarang cek betul-betul lah. Petronas Bukit Ramang Putra, Petronas Bukit Ramang Putra, direction ke sini lebih kurang 145 kilometer. Tinggal 2 bar lagi. Lepas ni nanti aku isi penuh, kita tengok kena berapa ringgit. Nanti korang calculate sendirilah 1 kilo berapa ringgit. Sekarang ni kita tengok berapa full tank balik lah. Slow. 16 ringgit lebih kurang, 150 kilo. Jom pusing sana. Refuel kat sini berapa harga dia, berapa total, dengan jarak daripada first pit stop tadi. First pit stop tadi kat mana dah? Tapah, dekat Tapah. Kita tengok dekat Tapah tadi berapa.
Ada tempat duduk pergi duduk. Ada tempat duduk, pergi duduk lah. Cuk tempat lu. Apa cuk parking je ke? Ha? Satu polis. Duduk je. Polis tak ada. Yang first review tadi RM16. Yang ni RM15. Lebih kurang bila tendang. So kita lepak sekejap, betulkan tulang belakang sekejap. So aku tak bagi tahu lagi berapa jauh. Ni ada muzik lah pula. Tak lagi kena copyright lagi lah. Nanti kita tengok dekat map jarak dia berapa. Jarak okey. Map tadi ke Petronas R&R Tapah. Petronas R&R Tapah tadi. Mana ni? Oh ni kot. Yang mana satu Arena Tapah Lebih Utara Selatan. Yang ni. Oh ini terbalik ni. Betul. Lebih kurang 160. Aku review balik tadi RM15 macam tu Jarak dia pun dalam lebih kurang je lah dengan tadi. So beza RM1 macam tu lah. Okay, tu dulu. Kita orang nak rehat kejap. Nanti sambung balik, mungkin berhenti dekat Arena Gurun lah kot. So video kali ni lebih kepada total refuel TL500 standard pekak ni dengan jarak sebab ramai sangat tanya. So that's why aku pun alang-alang dah nak ke utara ni buat reviews. Bukan review, macam apa orang cakap, bagi tahu secara roughly lah, lebih kurang dia. Kau orang nak cakap mahal ke murah, kau orang kira sendiri, kalkulate sendiri. Lebih kurang
Ya. Kan tu. Okay, sekarang ni dekat Gurun. Kita review balik. Sebenarnya ada 2 bar lagi. Aku takut tak lepas je nak sampai ke Changlod. So kita review balik lah. Ni dekat Caltex Gurun. Ada RM10 je. No lah. RM12. Boleh melimpah lah. Bazir. Apa tak? Ni kelebihan dia, mem tak payah turun sebab tangki kat depan. Okay, kita akan review balik dekat Caltex Changlod lah. Tengok berapa ringgit. Tadi isi tadi RM12 dekat Gurun. Mana kata daripada Gunung Semanggol lah. Tak silap aku lah. Gunung Semanggol sampai sini RM12. Okay, dah sampai Caltex Changlod. Review balik tengok berapa ringgit dia ni. Tak silap sampai RM5. Lebih RM6. Review balik RM6. So lepas ni kita terus masuk ke Sadao. Tengok macam mana ni nak buat TM2 TM3 kot.